sama. Orang timur tak sama. Dan di antara makhluk Allah, ternyata manusia lah yang sangat khusus, yakni sebagai makhluk yang paling baik kualiti, dan dalam arti lain banyak sekali keunggulan, kehebatan. Yang mana Allah Ta'ala sebut fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Surah Tin tu kan Allah Ta'ala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mana kami jadikan manusia itu sebaik-baik surah, gambar, bentuk, design. Kita bentuk yang Allah Ta'ala bagi cantik, sempurna kan. Kalaulah diberi idea nak design manusia, kita tak perlu nak tambah nak kena tambah apa, tak ada. Cantik dah Allah Ta'ala bagi manusia ni. Dan bukan manusia tidak mempunyai kelemahan. Kerana keunggulan, maka manusia boleh menjadi makhluk yang ada pengaruh besar terhadap makhluk lain atau lingkaran sekitar. Bukan makna manusia ni kita kata tak ada lemah. Kelemahan kita apa? Mudah tersinggung, mudah terasa. Lemah juga tu. Kita ni mungkin ada kelemahan yang lain. Kelemahan apa? Perasaan. Kita makhluk sosial, kita tak boleh seorang-seorang. Kalau kita seorang-seorang tuan-tuan, biasa orang Melayu seorang-seorang buat apa? Tidur, takkan cakap seorang. Kan? Dia ada benda yang dia buat. Dia makhluk yang orang kata boleh mati kutu ni kalau seorang-seorang. Boleh jadi tak betul. Bercakap dia. Itu akhirnya Allah Ta'ala jadikan hawa. Kan seorang-seorang termenung dalam syurga kan. Jadi kita ni makhluk yang bersosial. Kalau dalam istilah mantik, haiwanun natik, haiwan yang bercakap. Kita ni haiwan juga. Dari aspek apa? Aspek physically. Tetapi membezakan kita satu je lah. Akal Allah Ta'ala bagi. Akal nurani. Ataupun hati nurani lah. Akal fikiran ya. Ada dua kesan pengaruh manusia yang membawa ke arah keharmonian lingkungan dan kehancuran lingkungan. Dua ni lah. Kesan manusia ni sama ada buat baik atau jahat. Kalau dalam akhlak tu, akhlak mahmudah, mazmumah. Akhlak terpuji, akhlak terkeji. Dua lah. Jadi peranan kita macam tu. Ke mana kita nak bawa, label mana. Kalau kita sebagai bos, kita nak bawa kita punya company ni ke arah mana. Syarikat ni kita bawa ke mana. Ataupun kita bawa ke mana masyarakat. Kita bawa manusia ni ke mana. Kebaikan atau kejahatan. Jadi dalam konteks kita, hal itu juga kita jelas. Menuju akhirat, menuju ke syurga. Bukan kepada neraka. Na'udzubillah. Jelas Maka di sinilah letaknya hakikat manusia itu berperanan sebagai pengelola alam semesta, ataupun kita kata pentadbir, ataupun khalifah, wakil, pengganti untuk mengurus tadbir alam ini. Maka wujudnya dakwah. Maka dalam Al-Quran disebut sebagai khalifah. Khalifah dalam arti kata iaitulah dia pengganti untuk mengurus. Sebab tu Al-Quran sebut tugas manusia antara lainnya khalifah dan juga ibadah.